Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, isu Putra Haik semalam berlaku. Saya salah satu mangsa di kawasan gas yang meletup tempoh hari. Okey, di sini saya nak ulas sedikit lah. Ada beberapa komen yang saya cuba kongsikan di sebelah rumah saya, 500 meter daripada tempat kejadian tersebut. Saya nak cerita sikit. Pada pukul 8.15 ataupun 8.30 lebih kurang, wife saya kejutkan saya. Dia kata ada bunyi kapal terbang, bunyi vum. Jadi bunyi lebih kurang macam tu. Saya tidur di ruang tamu, isteri saya turun di bawah, buka pintu utama. Dia keluar, dia melihat satu api yang betul-betul tinggi. Tak pernah saya lihat, tuan-tuan dan puan. Apabila saya keluar, saya lihat api tersebut sedang begitu marak menaik ke atas langit. Saya dan tak fikir banyak, saya selamatkan anak-anak saya. Saya cari kunci kereta yang mana ada saja. Saya sumbatkan anak-anak saya dalam kereta. Kita start kereta terus jalan. Jadi dekat sini alhamdulillah, bila kami keluar, saya duduk di stesen Petronas di Putra Haik ni, berhadapan dengan Kampung Tengah. Saya duduk di situ dengan ahli keluarga saya, berkumpul melihat kebakaran yang begitu dahsyat, tuan-tuan. Cuma dekat sinilah saya nak bagi tahu sedikit. Yang mana yang pentaksub politik yang kata menuhankan, mereka bertuhankan politik mereka, kepada itulah parti mereka. Ada yang mereka mengatakan sejak kerajaan sekarang ini pelbagai isu yang berlaku. Tuan-tuan, perlukah anda sebenarnya mengaitkan kerajaan-kerajaan, siapalah kerajaan pemerintah, bencana berlaku sejak kerajaan ini? Saya bukan menjebelahi ke mana-mana pihak. Cuma saya sebagai rakyat Malaysia harus saya bagi tahu dan harus saya tegakkan perkara ini. Dalam keadaan kita menimpa bencana alam ini, bencana apa-apa bencana sekalipun, jangan kita mentuhankan politik ini. Tak ada kena-mena, tuan-tuan dan puan. Kalau Allah SWT nak kata kun fayakun, apa jua pun tetap akan berlaku, tuan-tuan. Tolong menghormati mangsa-mangsa Putra Haik. Isu tersebut, rumah-rumah yang hangus, rumah-rumah yang mereka hilang tempat tinggal, tuan-tuan. Jadi saya menghormatilah kepada anda semua, kepada yang melihat komen-komen. Janganlah komen sesuka hati, mengguriskan perasaan orang kata masa-masa ini. Walaupun rumah saya dalam keadaan yang alhamdulillah, sedikit kereta saya saja, beberapa kereta saya je ada mengalami masalah. Sebab apa? Waktu itu kita kelang kabut. Saya langgar apa saja sebab korang tak duduk tempat kami, tuan-tuan. Korang tak duduk tempat kami. Ketika itu kami betul-betul kelang kabut, dah tak fikir harta benda. Kami cari anak-anak kami keluar daripada rumah. Jadi ada yang komen pasal drone. Kenapa terbangkan drone tanpa lesen? Kalau aku tanya engkau, kau nak tunggu media buat liputan, kau nak tunggu helikopter datang, kau nak tunggu keadaan kawasan perumahan kau macam mana, kau tak tahu tau. Tapi adalah hamba Allah ni terbangkan drone, tujuan untuk nak tahu tempat situasi keadaan perumahan masing-masing. Kalau kita nak terbangkan drone, waktu itu kita emergency, baru nak fikir nak apply permit, nak apply tu, tak boleh, tuan-tuan. Sekarang ni saya tengok rakyat banyak dah ada akal fikiran. Rakyat bantu rakyat. Walaupun sedikit, mereka-mereka ini saya tengok bila ada bencana alam, mereka bersatu. Kemudian barulah pihak berkuasa. Alhamdulillah kepada abang-abang bomba, pihak polis dan pelbagai penguatkuasa yang semalam, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada mereka ini, tolong kalau anda bukan terlibat dalam perkara ini, jangan komen sesuka hati, tuan-tuan. Anda belum duduk lagi situasi semalam. Situasi semalam begitu tinggi apinya, berpuluh tingkat saya rasa, tuan-tuan. Tinggi, seamat-amat tinggi. Tolonglah menghormati masa-masa yang
rumah diorang dah hangus di jilatan api, tuan-tuan. Mari kita berdoakan semoga mangsa-mangsa Putra Haid di Kampung Tengah dengan keadaan selamat, dengan keadaan yang semoga dipermudahkan. InsyaAllah mungkin kerajaan negeri, kerajaan persekutuan akan memberi bantuan-bantuan yang sewajarnya. Itu saja perkongsian saya dasar pengalaman saya semalam. Semoga tuan-tuan dan puan komen dengan baik-baik. Mundi-mundi musim perayaan ni, raya kedua kami ditimpa bencana begini. Itu saja. Assalamualaikum.